Wahai anak cucu sekalian, dengarlah satu kisah yang tak disebut di sekolah. Selepas Ataturk berjaya runtuhkan khilafah, dunia Islam mula ikut langkah yang sama satu demi satu. Di Mesir, Iraq, Libya, pemimpin naik dengan semangat kebangsaan, tapi agama ditolak ke tepi. Islam jadi hiasan bendera, bukan panduan negara. Sekolah diajar ilmu barat, madrasah dikecilkan, ulama' dibisukan, diganti pakar ekonomi dan politik yang tidak kenal ayat Tuhan. Ada yang kata kita tak perlukan Islam untuk maju, sedangkan dulu dunia maju pun kerana Islam pernah pimpin. Dan tak lama lepas itu racun yang sama sampai ke tanah Melayu. Mula dengan sistem sekolah diikuti undang-undang, hingga ramai umat tak sedar mereka sedang hidup dalam sistem yang dirancang musuh. Inilah racun yang lambat membunuh tapi tak pernah gagal. Ambil ini sebagai pedoman. Bukan semua yang bercakap itu benar, dan bukan semua yang diam itu pengecut.